Actually dekat dalam ni banyak tu cool stuff yang korang boleh check out kalau korang datang sini. Tapi tu dia tak bagi rekod sebab barang-barang ni semua barang-barang personal diraja. So yeah, we have to respect lah. Ni aku rekod ni pun sebab aku sekarang dekat luar, dekat dia punya pekarangan. So guys, aku just finish explore galeri ni, and there are so many cool stuffs, especially bila kau dah sampai ujung-ujung kan. Dia punya journey tu kan, makin lama mula macam biasa kan. And then along the way dia akan tunjuk the cooler and more cooler stuff. And benda yang paling buat aku intrigue is ada dua. Satu topi samurai. Topi samurai and kotak dia. So dalam kotak tu adalah abu owner kepada topi tu lah. And then lagi satu tengkorak buaya mat. Bapak besar mat tengkorak buaya tu. Dia tangkap pada tahun 60-an gitu. And then dia simpan kat dalam galeri ni. And then ada satu lagi kaki binatang, kaki gajah. Korang kena patutlah datang sini tengok. Puas hati lah, puas hati. Cuma tu lah sayangnya tak boleh nak rekod dekat dalam. So ni dekat luar ni baru aku boleh rekod.